Awak ni tangan siapa? Jatuh mula. Ha? Jatuh mula. Macam mana jadi jatuh mimulung ni? Saya jatuh tangan saya letak sini. Aduh, mai sini bapak. Mak saya sudah. Oh, bapak je ni. Tu bapak ke? Ha. Oh. Mereka beli stiker lah. Berapa banyak stiker beli? Dekat satu kali dah. Dah beli dekat satu kali dah. Dah beli stiker. Oh, beli stiker. Tunggu apa dia raya? Ha, tunggu dia raya. Umur apa? Umur sebelah. Umur sebelah. Sebab selalu polo beli stiker. Nah, ambil dia raya. Sama ni yang kena sihat ni. Berapa lama nak kena baik ni? 2 minggu. Puasa tak? Puasa? Okay. Ha? Penuh? Wow, good job, good job. Semangat lagi puasa. Okay, bye-bye. Bye. Salam, tak mau salam dah. Ha, okay. Ada budak-budak tegur saya. Kan? Saya boleh bagi campur dia. Kalau mak orang tegur, mak budak tegur, bapa budak tegur, saya tak boleh bagi sebab tak ada mampu, tak kurang kemampuan. Kalau adik-adik saya bolehlah belanja sikit duit raya. Janganlah mak member pula dah. Mak orang anak adik saya mampu bagi setakat mana saya mampu saja. Ha? Lagi satu, tolong adik-adik, tolong jangan duk pergi koyung ke banyak macam pernampak macam panggil abang koyung. Aku dulu masa kecil-kecil panggil nama kat tak ada pun nak panggil koyum ke. Contoh abang tu Ali ke, tak ada panggil abang Ali ha, macam tu. Ha? Jumpa saya kalau ada, kalau bawa dia raya, saya bagi. Kalau tak ada, tahu. Kena balun kat kawan-kawan lah kalau ada. Duk ingat orang tak nampak kan pakai macam ni lah. Lepas ni kena pakai kain batik pula lah. Ingat pakai baju macam ni budak-budak tak pasal ni pun perasan juga.